Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Muiz bin Mustafa dari kru MES TV SMK Malim. Pada hari ini sedang diadakan majlis penyampaian keputusan SPM tahun 2025. Mari kita saksikan. Perasaan akak sangatlah bersyukur sebab akak tak expect pun akak akan dapat sebaik ini. Akak expect dapat biasa-biasa je, tak expect pun dapat apa yang akak dapat sekarang. Setelah hasil doa para guru, ibu bapa, sokongan rakan-rakan yang semua, atas kuasa Allah sendiri, saya akhirnya dapat juga capai target saya. Ini alhamdulillah bersyukur sebab dapat yang terbaik kan. Kita pun dah try yang terbaik untuk SPM ni. So hari ni agak happy lah sebab result yang kita dapat tu macam lebih daripada kita expect. So alhamdulillah. Perasaannya terharu. Lepas terharu tu rasa bersyukur sangat sebab bagi akak ini adalah result yang paling bagus akak pernah dapat sepanjang akak menjadi murid dekat sekolah ni. Akak memang nak jadi seorang tenaga pengajar. Akak memang nak mengajar orang lain, sama ada nak jadi guru ataupun jadi seorang pensyarah. Saya akan sambung ke bahagian kejuruteraan mekanikal untuk langkah lagi sama ada nak pergi bahagian automotif ataupun bahagian oil and gas. Saya nak ceburi bidang perubatan untuk menjadi seorang doktor dan mungkin akan menyambung pelajaran sama ada matrix ataupun asasi. Buat yang terbaik. Saya yakin yang semua orang calon SPM pada tahun ini semua adalah pelajar-pelajar yang terbaik pada waktu ini, dan percaya, saya nasihat satu yang saya selalu pegang adalah percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya semua benda yang jadi tu, semua benda yang awak dapat tu adalah ketentuan Allah. Percaya apa yang awak dapat tu, kalau awak berusaha yang terbaik, Allah akan beri yang terbaik kepada awak. Korang pun kena do your best. Lepas tu kepada budak-budak JKT, jangan malukan JKT. Kita bangkit. Terima kasih kepada semua, kepada ibu bapa akak, ahli keluarga akak, guru-guru. Sebab kalau nak ikutkan akak saja, akak memang tiada apa-apa pun. Akak tiada apa-apa ilmu pun. Semuanya yang beri ni ibu bapa akak yang biaya pembelajaran akak, yang memberi sokongan, guru-guru yang tak kurang juga sokongan dan ilmu yang diorang berikan kepada akak. First of all, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada ibu bapa saya yang sentiasa support saya dari segi mental, segi fizikal, kewangan semua. Dia orang memang yang terbaik lah. Dia orang always give me the best for me. Dan kepada cikgu-cikgu juga, saya mengucapkan terima kasih sangat-sangat sebab sentiasa tak pernah kedekut kongsi ilmu dengan saya, sentiasa ada masa untuk saya, untuk ajar saya, walaupun kadang-kadang saya lambat faham, cikgu still beri masa untuk saya. Thank you so much. These memories will stay with me.